Hujan mana bumbung. Pergi rumah cacik je ni berdiri belakang. Ya Ya Allah. apa? Ambil kamera saya dari sini ya. Di atas. Belakang Oh, kalau belakang kena buka habis. Kalau belakang dia kena buka habis. Belakang Tak payah, tak apa kot. Sekurang-kurangnya kalau hujan tak adalah kita terus kena. Tengok mendung-mendung kat luar tu kan ada macam belakang seram selap. je. Tapi belakang memang heavy sikit ayat ni angkat. Dia kalau belakang kena tinggal lah. Itu yang masalahnya kalau nak buka lepas tu hujan. Sama-sama lah macam main motor. Kalau ni lah boleh tak bonnet kan. Ada tak buka dia. Bontot. Squat. Bonnet. Nak imagine kan? Boleh ke? Panas tak? Habis yang tu? Kat atas tu? Terbang Alah, tu. kejap lah bukan. Maksudnya nak try dulu. Try abang bawa. Try lah. Rentung. Ni kena macam mata. Nak macam ni boleh? Macam mata. Ni Tapi nak orang tak nampak. Afrika. Orang bukan nampak sangat. Kantong. Dia kenapa terang sangat kereta tu gitu. Alamak, saya tak buat mata hitam bos pula. Oh ni tak boleh bukaan. Ni rangka tu. Rangka. Memang dia fit. Itu lah safari lah. Oh ya, dia lah. Bukan kita sebab kerja, sebab bawa jeep. So benda tu ni jalan bos. Lion. Brian. Safari. Brian. Masih lihat. Kalau ni sekali dicabut je sedap. Tidak bos. Kan? Kalau alang-alang nak cabut memang buka kali. Pintu. Buka. Tengok pintu. Dia mati terus. Jangan. Pintunya ni. Kita kat luar jangan bukan-bukan. Dia nak buat safari betul ke apa? Pasang. Oh dia cabut ni je. Waduh. Skru. Panah ni. Waduh. Itu Elenki bintang wayar. Cik. Acik. Oh ginian. Jalan ginian. Sekebun. Hujan nangis. Cik. Tapi Tapi ni memang boleh kena air. rasanya dicipta untuk kena air sini. Boleh kena air. Semua kena air tak apa. Oh ya cik. Okey, Ding patutlah kat sini Ding kalau hujan orang hujan jatuh ni kan. Tapi sebenarnya kalau